Assalamualaikum, bersama saya Kamalia dalam another episode of Kopi Chart and Chill. Kali ini Kamalia bersama dengan Zul Ikram. Ya betul. Welcome Zul to our studio Kopi Chart and Chill. Dan kali ini kita nak sembangkan topik yang semua trader patut tahu. Kalau anda bukan trader pun boleh je nak ambil tahu kan. Iaitu money management dan capital preservation. Betul gitu. tu. Yes. Okey, apa maksud capital preservation tu Zul? Capital preservation ni bahasa mudah dia adalah cara kita nak menjaga modal kita. Modal dalam trading lah. Betul, yes. Okey, sebab dalam trading ni siapa yang boleh bertahan lama, dia yang menang. Orang selalu cakap macam tu, betul ke? Yes, because it's all about long term punya achievement. Yes. Tapi tak adalah yang menang, yang kalah, tak adalah kan? Betul. Dia tak adalah macam kita berlawan, betul tak? Betul. Okey, kita nak mulakan dululah dengan money management sebab ramai orang trade kat luar sana, dia tak tahu macam mana nak manage duit. Dia tak belajar, yang dia tahu macam mana nak tahu teknik trade, macam mana nak cari entry, nak exit, macam mana. Tapi diorang tak pernah tanya macam mana nak manage money, macam mana nak manage capital. Jadi Zul, apa yang diorang perlu tahu dulu untuk money management ni? Okay, so sebagai traders ni, money management ni adalah benda yang kita patut titik beratkan lah kalau nak trading. Sebab kat mana-mana pun, even business ni pun kita akan kena ada money management yang betul. Betul. Dalam life pun kan. So ramai ingat money management ni cuma jangan lot besar sangat, tapi sebenarnya dia lebih meluas. So termasuklah dalam risiko per trade, position sizing dan reward to risk ratio lah. Ni adalah tiga basic yang korang kena ada untuk belajar tentang money management. Okey, faham. Jadi contohnya macam mana? Contoh dari segi pengiraan tu macam mana? Okey, contoh dia macam kalau korang ada, katakanlah korang ada $1,000, so korang sanggup rugi 2% je untuk satu trade tu. Maksudnya rugi maksimum untuk setiap satu entry ataupun satu position tu adalah $20 saja. Sekecil-kecil tapi selamat. At least dengan ada money management yang betul, at least even kita dalam keadaan loss pun kita boleh cari peluang yang seterusnya. Betul, maksudnya modal tu tak adalah hilang. Betul. Yes. Okey, itu adalah antara pengiraan yang cukup mudah. Okey, so maksudnya yang penting berapa persen lah kiranya risiko yang diorang sanggup rugi per entry. Yes. Maksudnya sekali entry, bukan sekali korang letak modal, berapa risiko tu. Yes, betul. So risk at least in general 1 ke 2% per trade lah. Betul. Daripada 1 ke 2% Yes. Maksudnya $1. $1, $2. $1, $2 tau. Jadi maksudnya kat sini, kalau korang nak trade ni, modal lebih besar, lebih selamat. Betul. Lebih bagus kan. Okey. Jadi itu tentang money management pula. Tadi Zul sebut kita nak bincangkan tentang capital preservation. Jadi apa beza? Okay, capital preservation ni lebih kepada untuk protect korang punya capital daripada kerugian yang terlalu besar. Sebab yelah, sebagai traders ni normal sangatlah kita akan loss. Betul. Kan. Cuma untuk stay long term dalam trading ni, kita perlukan skill untuk jaga capital tu. Yes, okay. Tetapi katakan tadi dia dah masuk $100. Lepas tu katakan dia trade, dia loss pula 50% from dia punya modal. Jadi macam mana nak buat recovery tu balik? Okay. So, kalau trading ni orang selalu fikir nak buat untung cepat je. Tapi kalau modal hangus, nak trade pun susah. Nak revenge trade pun balik akan jadi emosi. So, kalau rugi 50% tu, kita kena gandakan 100% baru balik modal tu. So, nak cari 100% tu, risiko dia akan jadi lebih tinggi lah. Betul. Betul tak? Sebab modal dah semakin berkurang kan? Yes, betul. So itu pun belum tentu kalau kita boleh recover dengan cepat. Okey, jadi maksudnya kat sini macam mana sebenarnya tips untuk diorang preserve capital?
untuk jaga capital ni dia mainly pertama sekali kena ada trading plan. Jangan masuk market ikut emosi ataupun perasaan. Dah tahu entry, TP, SL, baru tekan buy ataupun sell tu. So ada setup yang clear tu, barulah kita boleh entry dengan yakin. Betul. So lepas tu yang kedua pula, macam money management juga kena jaga risk reward and ratio. So pastikan potensi untung tu lebih tinggi daripada risiko lah. Katakan kalau rugi RM50, target mesti sekurang-kurangnya RM100. Faham. Yes. Jadi itu yang selalu orang terlepas pandang. Risk reward ratio ni. Orang nak trade tapi tak pernah belajar pun, tak pernah dengar pun apa tu risk reward ratio. Itu yang kita kata tadi, berapa persen yang korang sanggup rugi. Tapi kalau dah rugi jangan emosi. Ada orang bila dah rugi lagi dia nak trade. Macam mana Zul macam tu? Kalau macam tu dia jadi marah. Betul. So kalau boleh sebelum nak trade tu, catat setiap trade tu ataupun ni yang ramai orang malas nak buat, sebab journal ni lah yang untuk pastikan kita ni tunjukkan kita ni konsisten, berkembang ataupun betul konsisten ataupun tidak. Yes. Okey, journal betul lah tu. Betul. Saya pun malas juga nak buat journal. Ke? Sama lah saya. Apa lagi strategi ataupun tips yang boleh kita kongsikan untuk diorang manage money dan juga jaga capital? Satu lagi paling penting, jangan over leverage. So kadang macam kita borak pasal money management tadi, kadang modal $100 tapi lot nak 1.0, 0.1. Tu cari nahas namanya. So trade kecil tak salah asalkan kita konsisten. Ya, betul. Ingat jangan over leverage. Betul. Lepas tu ada pula soalan, so leverage tu apa? Macam mana nak kira leverage? Leverage ni kalau bagi saya lah, kita kena ikut modal dan bersesuai dengan cara trading plan kita. So kalau boleh leverage tu jangan tinggi sangat. Kita kena sesuaikan dengan apa yang kita ada. At least kita tak over trade. Yes, tak overtrade dan juga tak adalah membuat kesilapan-kesilapan yang orang kata berulang. Yes. Normal. Yang normal. Okay, baik. So, kesimpulannya, money management dan capital preservation ni dia macam orang kata salah satu safety untuk korang waktu trading. Ia penting, tetapi mungkin pada masa yang sama ramai yang tak anggap benda ni, ramai yang ambil remeh tentang money management dan juga capital preservation. Apa yang Zul nak simpulkan daripada the whole topic ni? Kesimpulan dia, protect first, profit later. So fokus untuk lindung modal korang tu supaya korang boleh ambil peluang yang seterusnya. Baru fikir nak gandakan profit tu. Yes, okay. Jadi ingat kepada trader di luar sana, trade betul-betul jangan ikut emosi. Yes, kena betul. Jaga money management dan juga capital anda. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada yang dah dengar our podcast. Kita jumpa lagi on the next episode. Jangan lupa follow, subscribe, tag, share, comment our YouTube channel dan juga our TikTok channel ataupun semua social media HFM Malaysia. Kita jumpa lagi. Saya Kamalia. Dan saya Zulikram. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.